sistem kuasa solar 12 volt, sistem solar yang kecil. Peralatan untuk sistem 12 volt dan 24 volt. Punca kebakaran dalam camper van, sambungkan saja. Ada 8 cigarette lighter socket, 6 USB Type-C dan 6 USB Type-A. Ubah balik, ini kita akan keluarkan. Assalamualaikum tuan-tuan. Dalam video yang lepas saya dah share dengan tuan-tuan tentang planning kita untuk siri tutorial yang baru untuk sistem kuasa solar. Dan sistem itu adalah untuk off-grid dan juga on-grid, yang mana kita akan gunakan all-in-one inverter. Untuk tutorial itu barang semua dah sampai. Cuma hari ni saya nak kena pergi ambil saya punya board training tu yang selalu saya gunakan untuk mengajar tentang cara nak pasang solar tu. Saya akan ambil board tu. Kemudian saya akan start shooting untuk video-video tu lah. Dan pada masa yang sama kita akan running lagi satu tutorial untuk sistem kuasa solar 12 volt, sistem solar yang kecil. Saya akan buat dua-dua tutorial ni sebab sistem solar yang kecil ni dia akan banyak membantu tuan-tuan untuk lebih faham dengan jelas tentang sistem kuasa solar. Hari ini saya nak share dengan tuan-tuan salah satu peralatan untuk sistem kuasa solar 12 volt dan 24 volt. Kalau untuk sistem yang menggunakan all-in-one inverter, kita cuma ada satu peralatan saja. Kita ada all-in-one inverter. Tapi untuk sistem 12 ataupun 24 yang kecil ni, kita akan ada pelbagai peralatan. Kita akan ada solar charge controller berasingan. Kemudian kalau kita nak pasang untuk camper van, kita akan ada DC-DC charger, kita ada inverter. Dan salah satu benda yang kita akan ada nanti adalah untuk bahagian output. Kebanyakan punca kebakaran dalam camper van, sistem solar yang kecil ni adalah berpunca pada bahagian load. Tempat yang kita nak gunakan sistem kuasa solar tu. Dan yang dekat depan tuan-tuan ni, yang ni bukanlah power station, bukanlah power bank. Tapi ini adalah distribution untuk sistem kuasa solar 12 volt dan juga 24 volt. Ini adalah untuk peralatan DC sahaja, tak ada inverter. Katakanlah tuan-tuan ada sistem kuasa solar 12 volt dan untuk dapatkan AC power, tuan-tuan akan sambungkan kepada inverter, dapatlah 230 volt AC. Dan kalau tuan-tuan nak cas handphone daripada inverter tu, memang boleh, tak ada masalah. Sebab power yang keluar daripada inverter ni sama dengan power TMB yang kita dapat dekat rumah. Tapi dari segi penggunaan tenaga, kalau kita gunakan inverter ni, kita akan draw power yang lebih banyak daripada bateri. Sebagai contoh, katakanlah tuan-tuan nak cas handphone dan handphone tuan-tuan gunakan 30 watt. Inverter tu sendiri pun akan gunakan power juga tuan-tuan. Kalau inverter yang berkualiti, mungkin dia akan draw di bawah 20 watt. Dan kalau inverter yang kurang berkualiti 30 ataupun 40, dan kalau tuan-tuan gunakan low frequency inverter, dia boleh draw sampai 65 hingga 120 watt. Jadi kalau kita nak cas handphone satu 30 watt tapi kita gunakan inverter sistem 12 volt, so kita akan ada pembaziran. Dan sebenarnya kalau kita nak cas handphone kita sebenarnya adalah DC tuan-tuan, USB DC, direct current. So kita boleh gunakan bahagian DC sahaja. Dan peralatan ni tuan-tuan boleh gunakan untuk cas handphone dan juga peralatan DC. Sebagai contoh, bawa kalian pergi camping, nak cas kipas angin, nak cas handphone, lampu semua, tuan-tuan boleh gunakan alat ni. Yang ni kita panggil sebagai mini power box dan yang ni dalam dia tak ada bateri tuan-tuan. Tuan-tuan kena sambungkan kepada bateri sama ada sistem 12 volt ataupun sistem 24 volt. Dan konektor yang digunakan ni adalah jenis kita panggil sebagai Anderson connector. Maksimum current untuk konektor ni adalah 60 A DC. Dan pada bahagian tepi ni tuan, kita ada lagi untuk input dan juga output. Maksudnya kalau tuan-tuan ada dua peralatan ni, tuan-tuan boleh sambungkan lagi, kita akan dapat lebih banyak output lah. Okey, untuk bahagian DC ni tuan-tuan, yang pertama kita ada cigarette lighter port. Kita ada 4 cigarette lighter port. Kalau tuan-tuan ada peti ais DC tu yang gunakan cigarette lighter socket tu, boleh sambung dekat sini. Kalau ada lampu ke semua, boleh sambung dekat sini lah. Dan untuk setiap port ni, maksimum current adalah 10 A. Dan dekat dalam box ni tuan-tuan, dia bukan hanya sekadar USB socket saja ataupun cigarette lighter socket biasa. Dekat dalam ni ada protection untuk overcurrent. Kalau tuan-tuan draw current lebih daripada 10 A untuk satu socket ni, dia akan trip. Kemudian dia akan cooling down dan dia akan sambungkan sebelah. Maksudnya tuan-tuan boleh gunakan balik. Dia macam konsep auto reset. Kalau kita gunakan fuse, kita kena cabut, kena gantikan fuse. Yang ni tak payah tuan-tuan. Bila kita draw lebih daripada 10 A, dia akan cut off. Kemudian dia akan cooling. Kita boleh gunakan semula. Dan dekat sini pula, kita ada USB Type A, 1, 2, 3. Dan USB Type C dekat bawah ni, 1, 2, 3.
Untuk USB Type-C ni maksimum power adalah 45 watt untuk setiap port. Sekejap lagi kita akan test. Dekat atas ni ada meter untuk kita tengok, untuk kita cek voltage bateri. Dan dekat atasnya ada lampu. Ni switch untuk lampu dan ni adalah untuk on dan off kan kita punya meter ni tuan-tuan. Dekat sini saya ada jumper kabel. Hujung sebelah sini saya dah pasangkan dengan Anderson connector 60mm juga, cuma color saja berbeza. Kebiasaannya untuk Anderson connector ni kita ada warna hitam, warna merah dan juga warna kelabu macam ni. Dan dekat hujung kabel ni saya dah pasangkan dengan lug dan saiz kabel yang saya gunakan ni saiz kabel 8 AWG ataupun 10mm. Dan untuk kita hidupkan mini power box ni, kita nak bagi power dekat power box ni, kita akan sambung direct kepada bateri. Mungkin tuan-tuan pernah dengar orang cakap jangan sambung direct bateri, jangan sambung direct pada bateri. Dia memang betul, tapi ada kesilapan sikit. Yang dimaksudkan jangan sambung direct kepada bateri tu maksudnya di antara bateri dengan kita punya load ni, dia mesti ada sesuatu untuk kontrol kita punya output. Maksudnya contoh kalau tuan-tuan pasang dalam kereta dan kereta tuan-tuan tak ada second bateri, tuan-tuan jangan sambung direct dekat bateri sebab benda ni akan sentiasa on nanti. Kalau tuan-tuan sambung kat load, tuan-tuan lupa nak cabut, bateri kereta akan flat, bateri kereta akan kong. Yang dimasukkan tak boleh sambung direct tu adalah kita kena ada satu peralatan yang akan kontrol yang ada ignition. Maksudnya bila kita onkan kunci, kita start kereta, baru power akan masuk dekat dalam kita punya mini box ni. Untuk tu tuan-tuan boleh gunakan relay macam ni, sebab untuk relay ni dia ada sambungan kepada ignition. Maksudnya kalau tuan-tuan onkan kunci start kereta, baru tuan-tuan boleh draw power daripada fuse block ni. Untuk yang ni dalam video-video seterusnya nanti saya akan share dengan tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak gunakan fuse block yang ada ignition ni. Tapi untuk ni sebab kita punya plan ni kita akan ada second battery, sebagai contoh dalam camper van kita ada second battery, yang tu tak ada masalah tuan-tuan sambung direct sebab bateri tu bukan bateri kereta, itulah bateri kedua untuk kita gunakan semasa camping ataupun ada orang panggil sebagai house battery. Bateri kereta starter battery dan bateri yang kedua tu kita panggil sebagai house battery. Untuk testing saya akan gunakan bateri lithium iron phosphate 12.8 volt 100 mAh. Sambungkan jumper kabel tadi, positif kepada positif dan negatif kepada negatif. Lagi satu cara, kalau tuan-tuan tak nak gunakan jumper kabel, tak nak gunakan Anderson connector ni, tuan-tuan boleh potong kabel ni dan pasangkan lug, tuan-tuan boleh sambung direct kepada bateri. Tapi bagi saya, kalau nak buat macam tu, better tuan-tuan letaklah satu DC breaker di antara bateri dengan kita punya mini power box ni. Kita sambungkan power box kepada bateri dan salah satu kelebihan Anderson connector ni, tuan-tuan takkan tersilap, takkan terbalik. Kalau terbalik memang tak boleh nak masuk tuan-tuan. Kita cuba sambungkan lampu ni. Ni dia punya adapter ke cigarette lighter socket. Kita ada dua lampu. Bila kita dah sambung kepada bateri tuan-tuan, dekat sini dah ada power dah. Okey, satu lampu dan lagi satu lampu. Sini tuan-tuan boleh nampak. Okey, kedua dah nyala. Kita tengok berapa current draw daripada dua-dua lampu ni. Sekarang dia draw 5.8 A daripada bateri. Dan lampu yang saya gunakan ni memang sangat-sangat terang tuan-tuan. Sebab itulah saya boleh gunakan lampu ni untuk shoot video tuan-tuan. Kemudian kita test pula untuk USB Type-C. Untuk USB Type-A ni saya tak risau sangat lah. Biasanya power dia memang cukup. Yang selalunya adalah Type-C power delivery. So kita akan test untuk just 3 handphone yang menggunakan USB Type-C. Kita tengok adakah kita boleh draw 45 watt ataupun supercharge. Saya ada 3 phone yang support USB Type-C supercharge. Kita test yang pertama. Okey, 45 watt supercharge. Lagi satu. Supercharge juga. Cuma ini dia tak bagi tahu berapa watt lah. Ini bergantung pada phone jugalah. Yang penting 45 watt. Dan lagi satu. Supercharge. Jadi memang terbukti ketiga-tiga USB Type-C power delivery ni adalah 45 watt. Bagi setengah orang, mungkin tak cukup 3 USB Type-C, 3 USB Type-A. Macam mana kalau kita nak pasang lebih daripada ni? Boleh tak kita combine lagi satu power box ni?
Sebagai contoh, kita akan sambungkan dengan lagi satu mini power box. Dan untuk saya pun memang saya akan pakai dua. Satu untuk dalam kabin dekat belakang kereta dan lagi satu ni saya nak pasang dekat dalam kereta. Tujuan dia tuan-tuan, saya nak dalam keadaan di mana saya dah matikan enjin pun saya nak masih ada power lagi, saya masih boleh cas lagi, boleh guna lagi USB ni, tapi power tu daripada bateri yang ada dekat belakang, dekat second battery ataupun house battery. So kalau enjin mati pun saya boleh cas lagi handphone dekat dalam kereta. Dan kalau saya nak cas bateri kamera, bateri lampu ataupun bateri untuk kipas, saya boleh tinggalkan dalam kereta di depan dekat kabin. Kabin depan lah, bukan belakang. Belakang ada, depan pun kita ada. Jadi bolehlah kita tengok apa yang ada dalam kotak ni tuan-tuan. First kita ada user manual. Cara-cara untuk tuan-tuan gunakan kita punya mini power box ni. Mini power box. Dia simple saja packaging tuan-tuan. Ni saja. Power box yang ni, kita dah ada supply dah sebab kita dah sambung kepada bateri. Jadi kita boleh gunakan sambungan Anderson yang kat tepi ni untuk kita sambungkan kita secara paralel lagi satu mini power box. Untuk sambungan, terus dia sambung dekat sini. Dua-dua kita boleh pakai. Yang ni kita boleh pakai, yang ni pun kita boleh pakai. Kita sambungkan saja. Okay, yang ni pun dah ada power dah. So simple saja tuan-tuan. Tak cukup satu, kita guna dua. Dan sambungan ni adalah secara paralel. Dan buktinya tuan-tuan, kedua-dua meter ni kita dapat 13.2 volt. Ini adalah sebab sambungan secara paralel. Kita dah ada 8 cigarette lighter socket, 6 USB Type-C dan 6 USB Type-A. Dan bagi saya rasa ni pun dah cukup banyak dah. Kalau satu pun cukup sebenarnya tuan-tuan. Tapi untuk keperluan saya nak satu ada kat depan dan satu dekat belakang kat dalam kabin. Saya nak test, nak tengok kecerahan lampu yang ada dekat bahagian atas ni. Satu, level 1, level 2, level 3. Nak kata cerah sangat pun tak juga tuan-tuan. Tapi kalau dalam kereta, dalam kabin, sama ada kabin depan ataupun kabin belakang, saya rasa dah cukup cerah dah ni. Okey tuan-tuan, dekat depan ni adalah contoh projek yang tak siap, tergendala sebab ada masalah teknikal. Yang ni tuan-tuan adalah DC to DC charger dan MPPT solar charge controller 2-in-1. Dan sebelum ni saya dah share dengan tuan-tuan cara untuk buat wiring dan macam mana benda ni berfungsi. Tapi bila saya buat pemasangan sebenar, ada masalah dari segi pemasangan ni. Dan masalah tu bukanlah berpunca daripada alat ni, tapi masalah tu berpunca daripada kereta di sendiri. Sebab Nissan Navara ni tuan-tuan, yang pertama dia gunakan smart alternator. Yang kedua, wiring dia memang agak complicated dan agak sensitif. Jadi, keseluruhan barang nanti kita akan gantikan dengan peralatan yang baru. Kita akan gunakan DC to DC charger dan solar charge controller secara berasingan. Dan salah satu sebab masalah itu timbul adalah ini adalah 2-in-1. Dan untuk dia start charging, dia akan ambil masa sikit. First, dia akan detect solar dulu. Kemudian baru dia akan detect alternator. Jadi, bila smart alternator ni, lambat ada load yang draw power daripada alternator. So, dia akan reduce charging voltage. Itu antara masalah yang timbul untuk kereta Nissan Navara kalau gunakan 2-in-1 DC to DC charger dan juga MPPT solar charge controller. Tapi, charge controller yang sama juga saya gunakan dekat kereta lain sebab saya buat pemasangan untuk camper truck dan juga camper van. Saya gunakan peralatan yang sama, tak ada masalah. Untuk Nissan Navara saja dia ada masalah. Kalau untuk Toyota Hilux, van, Nissan Serena, camper van semua, tak timbul masalah dekat kereta ni saja tuan-tuan. Jadi keseluruhan ni nanti kita akan tukar dengan sistem yang baru. Walaupun tergendala, fail, dia masih lagi charging tapi charging current agak terlalu rendah. Biasa saya dapat 5 hingga 7 am. Memang tak cukup, tapi saya tetap gunakan sistem ni sebab apa yang saya buat ni memang adalah satu keperluan. Keperluan saya semasa camping dan juga untuk pergi site, untuk cas peralatan-peralatan dan termasuklah untuk cas bateri kamera semua saya gunakan sistem ni. Jadi walaupun sementara kita nak tunggu peralatan baru tu sampai, saya akan pasang juga nanti dekat sini. Seterusnya tuan-tuan, macam mana cara untuk tuan-tuan nak pasang, nak mounting kita punya mini power box ni. Bayangkanlah plywood ni adalah dinding. Mungkin dinding plywood yang ada dalam camper van, dalam camper truck, ataupun kalau besi pun tuan-tuan boleh gunakan, boleh nut. Tapi sebab memandangkan ini adalah plywood, saya akan gunakan tapping screw. Okay, kat mana kita nak screw? Dekat sini tuan-tuan. Ni ada getah kat sini, kiri dan kanan. Kita keluarkan. Dan dekat sini kita boleh masukkan screw, tapping screw. Dan kita screwkan daripada plywood tempat mana kita nak pasang.
Dah siap skru ni, kita boleh pasangkan balik getah tadi. Okey, dah siap untuk mounting. Tapi kalau untuk camper van mungkin nampak buruk lah sebab kabel ada dekat bawah ni. Tapi ada satu cara lagi untuk kita mounting ni supaya kabel ni tak nampak. Saya akan buka balik. Dekat belakang ni tuan-tuan, kita boleh buka bahagian ni untuk kita sorok kabel ni supaya tak nampak. Kita buka dulu yang ni. Tapi dekat plywood tu tuan-tuan kena buat lubang lah. Kita keluarkan plate ni. Dekat belakang ni saya dah buat lubang untuk demo. So, lubang ni kena besar jugalah supaya kita boleh lepas konektor Anderson ni. Kemudian kita mounting balik. Bila kita buat cara macam ni, kita takkan nampak kabel tadilah. So, kalau dalam camper van akan nampak lebih kemas lah. Untuk kereta ni saya cuma pasang macam ni saja sebab ni adalah pemasangan sementara. Semua ni nanti kita akan ubah balik. Ini kita akan keluarkan. Dan untuk breaker kita tengoklah mana yang sesuai nanti dengan sistem yang baru. Mungkin kita takkan pakai breaker ni, kita akan pakai 2-pole breaker. Dan banyaklah perubahan yang saya akan buat untuk sistem kereta ni nanti. Sekarang kita tengok pula untuk bahagian dalam, lagi satu mini board dekat mana kita nak letak. Untuk bahagian dalam ni tuan-tuan mencabar sikit sebab saya tak nampak dekat mana yang sesuai untuk kita mounting mini box ni. Mungkin dekat bawah ni ataupun dekat belakang. Dan lagi satu mungkinlah dekat sini pun boleh juga, tapi saya kena buat bracket tambahan lah, kena custom bracket. Kalau bawah ni takut tersepak apa semua, mungkin kena kat sini lah. Tapi kat sini kena buat bracket lah. Bracket kat belakang boleh, nanti kabel akan berselirat dekat kepala pula. Nanti tengoklah, kadang-kadang kita kena ambil masa sikit dari segi design ni. Kita tengok dekat mana yang sesuai, dekat mana yang selamat dan dekat mana yang praktikal. Ataupun lagi satu cara, kita just buat Anderson connector dekat bahagian bawah ni, dan bila kita nak pakai baru kita plug in pun boleh juga. Saya rasa mungkin kaedah itulah. Cuma kabel dan juga Anderson connector tu saya kena cari jenis yang ada cover supaya saya boleh tutup masa saya tak guna. Dan mungkin kita boleh letak breaker dekat belakang lah. Maksudnya untuk supply ke dalam kabin ni ada breaker. Bila kita tak guna, kita off kat belakang. Sini pun kita cover juga, jadi selamat lah. Dan bila betul-betul nak guna, baru saya keluarkan, simpan kat belakang. Saya sambung, baru kita boleh guna. Dan biarlah duduk dalam kabin macam ni. Pun boleh juga, tak payah nak pasang permanent lah. Kalau tuan-tuan ada idea dekat mana yang paling sesuai untuk saya mounting kita punya mini box ni, minta tuan-tuan tinggalkan komen dekat bawah. Okey tuan-tuan, untuk siri tutorial solar kita kali ni ada delay sikit sebab peralatan yang kita akan gunakan lepas ni agak berkualiti dan memang tak ada jual dekat pasaran Malaysia. Memang saya kena bawa daripada luar. Dan termasuk juga dengan kita punya mini power box ni, dia nama Sanhima. Ini memang famous dekat Australia. Dekat Malaysia saya rasa tak ada. Mungkinlah ada 1-2 company yang buat masuk. Biasanya yang buat installation untuk camper truck, diorang ada bawa masuk lah. Dan harganya memang agak mahal sikit sebab barang import. Dia macam ni tuan-tuan, walaupun barang tu daripada China, maksud saya company yang custom, yang design tu daripada Australia, jadi harga dia mahal sikit sebab kilang dekat China tu dia kena ikut safety rule yang ditetapkan oleh Australia sebab produk ni nak masuk Australia. So bila kita guna produk yang sama, secara automatik kita akan dapat produk yang berkualiti dan selamat untuk digunakan. Dan sama juga untuk kita punya DC to DC saja, itu pun sama juga. Yang tu je nama lead time. Pasarannya untuk US dan juga Canada. So secara tak langsung kita akan dapat peralatan yang berkualiti. Dari segi harga, nak kata murah, tak murah sangat. Nak kata mahal pun tak mahal sangat. Tapi yang penting selamat untuk kita gunakan. Okey tuan-tuan, sampai setakat sahaja untuk kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.